Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang saya hormati, Deputi Kehormati, guru-guru seterusnya, hadiri yang saya mulaikan. Dahulu, peperangan berlaku di Medan Tempur. Hari ini, perangan berlaku di hujung jari. Hanya dengan satu sentuhan pada skrin telefon, berita boleh terhantar ke seluruh negara. Hanya dengan satu hantaran, masyarakat boleh bersatu atau berpisah. Persoalannya, apakah benteng yang mampu melindungi Malaysia daripada ancaman pecahan dalam era digital ini? Jawapan bukanlah kecanggihan teknologi, bukan juga kemaju ekonomi. Jawapannya ialah penyata terhadap rukun negara, khususnya prinsip keluhuran perlembagaan. Hadiri dihormati, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Ia menjadi asas kepada pentadbiran negara, menjamin hak rakyat, memelihara institusi raja, berperlembagaan dan memastikan setiap rakyat hidup dalam suasana aman serta harmoni. Namun, cabaran hari ini bukan lagi penjajahan kuasa asing. Catatan kita ialah penjajahan maklumat. Setiap hari kita berdepan dengan berita palsu, fitnah, video yang manipulasi, akaun palsu dan tijaran kebencian. Anda yang berkongsi tanpa menyimak, ada yang menghukum tanpa memahami, malah ada yang sanggup menghina individu atau institusi negara demi meraih perhatian. Jika keadaan ini berterusan, apakah yang akan berlaku? Kepercayaan akan musnah, perpaduan akan retak dan akhirnya keamanan negara akan mengungut sidang pendirian sekalian. Di sinilah pentingnya kita menghayati kelima-lima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita supaya sentiasa terpegang kepada nilai kebenaran dan kejujuran agama. Mengajar kita bahawa menyekan buah memampu dan mengaibkan orang lain ialah perbuatan yang salah jika setiap rakyat menghayati prinsip ini. Ruang digital akan menjadi lebih beretika dan beradab. Kesetiaan kepada raja dan negara pada mengikat kita bahawa kecintaan terhadap negara bukan sekadar menghibarkan jalur gemilang pada bulan Ogos. Kesetiaan sebenar ialah mempertahankan kehormatan negara, menjaga nama baik Malaysia dan tidak menyebar kebencian yang boleh merosakkan perpaduan. Prinsip keluhuran perlembagaan menuntut kita menghormati perkembangan sebagai asas kehidupan bernegara. Setiap hak datang bersama bertanggungjawab. Kebebasan bersuara bukan berarti kebebasan menghina. Kebebasan berkongsi maklumat bukan lesen untuk menyebarkan berita palsu. Sebaliknya, setiap tindakan kita mestilah berpakaian undang-undang dan nilai kemanusiaan. Prinsip kedaulatan undang-undang pula memastikan bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap perbuatannya, sama ada di alamnya atau alam maya. Setiap tindakan mempunyai impian. Oleh itu, kita perlu menggunakan media sosial secara berhemah dan sentiasa mematuhi undang-undang negara.
Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menjadi benteng kepada dihormati masyarakat. Dalam dunia yang semakin pantas, adab tidak boleh dipinggirkan. Kata-kata yang sopan mampu dinyatukan masyarakat, manakala kata-kata yang kasar boleh mencah belahkan sebuah negara. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita tidak mampu mengawal semua duga di media sosial. Namun kita mampu mengawal diri sendiri. Kitalah generasi yang perlu berani berkata tidak kepada fitnah. Kitalah generasi yang perlu memilih fakta berbanding sensasi. Kitalah generasi yang perlu menjadi perpaduan sebagai keutamaan, bukannya perpecahan. Marilah kita menjadi rakyat yang berfikir sebelum berkongsi, menyimak sebelum mempercayai dan menghormati sebelum mengkritik. Itulah ciri masyarakat yang benar-benar menghayati rukun negara. Hadirin sekalian, Malaysia bukan dibina oleh satu kaum, satu agama atau satu budaya. Malaysia dibina atas semangat saling menghormati, saling mempercayai dan saling mempertahankan antara satu sama lain. Semangat inilah yang dipelihara oleh perkembangan persekutuan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan kerenungan. Jika teknologi menjadi alat yang menghubungkan manusia, rakyat berkembang ialah perpaduan yang memastikan hubungan yang kekal harmoni. Jika media sosial menjadi suara rakyat, maka rukun negara ialah hari nurani yang membimbing suara tersebut agar sentiasa berfadaskan nilai adab dan bertanggungjawab. Marilah kita menjadi rukun negara sebagai amalan, bukan sekadar bafalan. Jadikan kehuluran perlembagaan sebagai tentang perpaduan kedaulatan undang-undang sebagai jamin keadilan, kesopanan dan kesusilaan sebagai budaya kesetiaan kepada raja dan negara, sebagai lambang patriotik serta kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas membentuk insan yang berirti. Sesungguh dalam era digital yang penuh cabaran, perpaduan tidak akan lahir daripada teknologi semata-mata, tetapi daripada rakyat yang menghami perlembagaan, menghayati rukun negara dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap tindakan. Sekian, terima kasih.